warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nama saya Nurkaina Amna binti Nazir, wartawan CCTV anda pada hari ini. Sekarang kita berada di lokasi Dewan Saidina Abu Bakar untuk satu program yang sangat penting dan menarik, iaitu program Kem Jenasi Digital yang dianjurkan oleh Sumber Sektor Teknologi Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Tunggu apa lagi? Jom kita masuk. Untuk dapatkan hadiah. Saya tak harap kita juga ada wakil yang juga akan memulakan program ini dan seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ui, semua nak buat bersemangat yang ini. Boleh? Boleh? Okey, Assalamualaikum. Dekat sampul ni ada memang ada duit. Okey. Kanan. Saya tak ajar lagi. Bawa selesa lah. Selesa. Okey. Belakang. Ya, saya dah tanya dah. Mana SMK? Sekarang murid-murid tengah bergembira dan berseronok menjalankan aktiviti bersama slot pertama, iaitu daripada Pandai M. Guys, beri tumpukan yang paling murah. Semua sekali, tepuk sekali. Tepuk dua kali. Saya panggil SMK. Okey, boleh temukan kepada abang ni. Mana budak-budak tinggi biru ni? Silakan kepada abang Jo. Boleh temukan kepada Wan. Alright. So, sementara Wan nak saya tak tetap. Tekan Wan. Cuba tekan yang sejak tu. Ada lagu tau. Awak nak warna apa? Ada warna hijau. Tinggal warna hijau. Tadi purple dah ambil dah. Warna hijau, warna oranye, warna merah. Okey, boleh temukan kepada Atras, silakan Atras. Ambil tempat awak. Ini 62 saat, ini 59 saat. Okey, terima kasih Atras. Sini jap. Ada lagi dua Atras. Ada merah dan Sekarang bersama dengan saya murid-murid daripada SMK Slim. Baiklah, apa korang rasa tentang slot pertama tadi? Kami rasa seronok. Awak nak try tak buka apps yang dia perkenalkan tadi? Rasa macam nak buka. Okay. Baiklah, terima kasih. Sekarang kita akan menyaksikan slot yang kedua, iaitu daripada kumpulan nasyid artis Far East. Kita nak kuat lagi. Assalamualaikum SMK Slim dan
ketiga tadi adalah tentang kempen internet selamat. Kempen internet selamat ini telah menceritakan tentang bahayanya penggunaan internet ini apabila kita tidak berjaga-jaga. Selain itu, mereka juga telah menceritakan tentang bahayanya polis cyber terutama kepada golongan kanak-kanak. Ia boleh mengancam keselamatan mereka dan juga boleh membawa kepada jenayah serta pembunuhan. Menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amat penting untuk membimbing murid supaya menjadi pengguna teknologi yang berhemat. Dan saya dapati bahawa tangan inilah tangan hantu. Saya tak boleh tunjuk macam ni. Tunjuk macam ni. Di ladang, izinkan saya menumpang mandi. Jika ada masa terluang, boleh kita berjumpa lagi. Baiklah, itu sahaja program kita untuk hari ini. Saya berharap semua murid dapat menjadi generasi digital yang dapat membangunkan zaman pembangunan sains dan teknologi moden kita pada hari ini. Sekian daripada wartawan Swiss TV anda pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai nak pergi Bukit Geraka. Jom bersama ikut Mai. Buat ayah sama video angkat. Ayah untuk anak angkat kan. Buat lana angkat. Jangan nak, jangan rakam. Ini videonya. Ni CCTV apa benda ni? Ni CCTV. Tak cepat lah dia nak ajar ni. Okey. Ajar. Baik, kita kemas sekarang. Semua tu kita makan tu. Jom. Kita dah kemas, Ambil. Lagi putih. Sedap. Ini kamera. Tengok makan lah. Sedap benda. Ada apa ni? Abang balik Sul. Balik. Tak. Okey, hari ni saya dan rakan-rakan PS saya akan mengemas result untuk program esok. Okey, mantap. Moga bagiannya dapat jalan lancar. Yang belakang sekali tu turun sekejap, bagi rapat ke space ni depan pula atas. Terus rapat bagi Maka kami kejap teknologi moden Ikrar baru angkat tangan. teknologi moden Ikrar Semua Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Kalau ada waktu je di podcast ini. Salam sejahtera pada semua. Jadi kami ini kami ingin mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Apa perasaan buat kerja? 11-0 mak, 11-0. Saya penat sikit hari ni. Walaupun penat. Kalau nampak black head dia. tak makan pun balik. Dia zoom ke kau? Nampak black head.